ini bahasa bercara sunat rawatib. Sunat rawatib. Sunat yang mengikut bagi fardu. Ataupun kata yang lain sunat kapit fardu. Panggil kat kita. Sunat kapit fardu. Sunat yang mengikut bagi fardu. Tidaknya. Kalau gitu sunat rawatib. Sunat rawatib ni semaya sunat rawatib ni tidak sunat berjamaah. Ya semaya sunat ni ya ada hak sunat berjamaah. Ada semaya sunat ni sunat ya tak sunat berjamaah. Kalau gitu setengah daripada semaya sunat yang tak disunatkan berjamaah, semaya sunat rawatib. Ya tak sunat jamaah ni. Maka sunat rawatib ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dia ada sunat rawatib hak muakkadah. Yang keduanya dia ada sunat rawatib ghairu muakkadah. Sunat rawatib hak sunat muakkad yang dikuatkan tutut teh. Hak muakkad ni kita buat pahala besar. Hingga sampai pahala tu dekat-dekat pahala fardu. Lagi pula sunat rawatib, sunat hak muakkadah ni hak Rasulullah muwazabah. Rasulullah mengekali. Rasulullah tak tinggal. Hak muakkad ni. Sebab itulah ayat katanya sunat rawatib ni dia terbahagi pada dua. Ia ada hak muakkadah, dia ada hak ghairu muakkadah. Maka sunat rawatib hak muakkadah, hak kuat tutup tehnya, iaitunya 2 rakaat sebelum subuh. Sunat rawatib hak muakkadah 2 rakaat sebelum subuh. Semaya sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Hatu muakkadah tu. Kelebihannya sebagaimana sabit dalam hadis Siti Aisyah. Aisyah cerita, rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh balasnya Tuhan di akhirat esok lebih baik daripada dunia dan bahagia yang ada dalam dunia. Buat 2 rakaat je. Tapi rakaat yang pertama selepas daripada Fatihah kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Pertama lepas Fatihah. Rakaat yang keduanya selepas Fatihah kita bacanya qul huwallahu ahad. Semaya 2 rakaat. Semaya sunat rawatib sebelum subuh. 2 rakaat hak muakkadah. Lebih baiknya daripada dunia dan bahagia yang ada dalam dunia. Kita tahu dunia ni, isi dunia ni banyak dah. Abalah saya kita kata saya berharga je mana kita katanya. Tapi dengan hak tu ada di akhirat lebih baik hak lagi weh. Dengan semaya 2 rakaat subuh ni. Dunia dan bahagia ada di dunia ni. Hati 2 rakaat dia sunat sebelum subuh. 2 rakaat dia sebelum subuh. Itu muakkadah. Dan 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Sunat muakkadah tu. Dan 2 rakaat selepas zuhur. Ya zuhur dia ada qabliyah, sunat belum zuhur. Sunat ba'diyah, sunat kemudian daripada zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Itu muakkadah. Ya sunat zuhur ya 8 rakaat semua. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat, 2 rakaat hak muakkadah, 2 rakaat hak ghairu muakkadah. Demikian selepas zuhur ia ada 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairi muakkadah. Campur semua sunat zuhur ni rawatib dia nya 8 rakaat. Begitu dah. Nak buat gedak tak tahulah, tahu sajalah dah. Buat 2 rakaat buat apa dah. Hak muakkadah ni. Itu dia nya. Dan 2 rakaat selepas maghrib. Kalau tengok dalam hadis, hadis meriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan menghukum sahih Imam Tirmizi akan ini hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man hafazu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Siapa-siapa mengerjakan semaya sunat zuhur, dia 4 rakaat sebelum zuhur dia buat, 4 rakaat selepas zuhur dia dak jaga. Dia dak jaga mana buat semua tak tinggal ni. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Dia dak jaga. Dia dak mulazamah. Dia dak buat semua tiap-tiap hari. Nabi katanya harramahullahu 'alan nar. Dia Allah Taala mahramkan, Allah Taala menegahkan dia ke atas api neraka. Tuhan menegah dia tu dia ke atas api neraka. Mana orang ni tak masuk neraka. Tapi kena buat 4 rakaat lah sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur tu 2 hak muakkadah, 2 hak ghairu muakkadah. 4 rakaat selepas zuhur 2 hak muakkadah dan 2 hak ghairu muakkadah. Hak tak muakkadah. Tu kelebihan besar kalau kita tengok dalam hadis. Tu dianya. Tu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur hak tu muakkadah. Dan 2 rakaat selepas maghrib. Dia 2 rakaat selepas maghrib muakkadah tu hak pahala banyak-banyak laku tu. Tak ada yang kita tengok kelebihan dalam hadis. Ya ada laku kelebihan tu. 2 rakaat selepas maghrib. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib hak tu ghairu muakkadah. Tak kuat tutup teh. Lepas maghrib kita semaya 2 rakaat. Lepas tu semaya maghrib. Kita panggil sunat belum maghrib tu ghairu muakkadah. Adapun 2 rakaat selepas maghrib muakkadah. Sunat muakkad. Sunat rawatib muakkad. Selepas maghrib. Dan 2 rakaat selepas isya. 2 rakaat selepas daripada semaya isya. Muakkadah. Selaginya ia termasuk sunat rawatib juga ni. Semaya witir. Ini masalah muakkadah ni. Semaya witir. Dalam mazhab kita sunat muakkadah witir dah. Dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Witir wajib. Dalam mazhab dia. Ada dalam mazhab kita Syafi'i witir ni sunat muakkadah. Waktunya selepas isya. Sunat jemaah tak sunat jemaah semaya witir. Melainkan witir di bulan Ramadan. Semaya witir di bulan Ramadan, ini sunat berjamaah. Yang kita semaya witir di bulan Ramadan ke? Jemaah tak? Jemaah. Ada pun witir lain daripada bulan Ramadan tak sunat berjamaah. Habis. Tengok dia kata di sini. Dan setengah daripada orang memelihara semaya. Setengah daripada orang nak memelihara semaya ni, nak jadi sepenuh semaya dia tu ialah memelihara sunat rawatib. Dia memelihara, dia mengerja ratib sunat rawatib. Gapo dia sunat rawatib? Sunat kapik fardu. Ataupun sunat mengikut bagi fardu. Tu. Setengah daripada orang jaga semaya. Nawi semaya dia tu sepenuh. Dia kena jaga ratib. Kena kerja ratib. Kena semaya ratib sunat rawatib. Barulah semaya fardu dia tu sempurna. Ya semaya fardu kita ni, ya bukan dah sepenuh kita semaya ni. Apa? Kadang-kadang tinggal sunat-sunat dah tinggal. Kat semaya fardu dah. Panas sepenuh lagu mana? Kalau kita semaya sunat rawatib ni GTP tepat hak tak sepenuh, tepat hak kukurangi betul mana semaya fardu ni. Kalau kita nak sepenuh semaya, nak jaga semaya sepenuh, jangan tinggal sunat rawatib. Sebab apa? Kerana sunat ini, sunat rawatib ni boleh menepeh kekurangan, boleh menapung tepat kekurangi fardunya, yakni semaya fardunya. Semaya fardu kurang tu mana? Semaya ni macam kita semaya isya tadi kan? Kita semaya fardu isya ni bukan dak sepenuh. Ada tinggal hak sunat, kadang-kadang dak kerja benda hak makruh dalam semaya. Tak sepenuh lah semaya kita ni. Kadang-kadang kita semaya tak ada kosong. Tak gitu kan? Ada kekurangan semaya fardu. Tapi bila kita semaya sunat rawatib,
Tepat kurang betul mana? Jadi tepe tapung. We jadi sepenuh. Kalau kita kira dah, rugilah. Ni sebuah orang reti, orang pahal lah. Nak kelabur akhirat lah. Rugilah. Kata semaya sunat rawatib ni kau. Tu dianya. Mana yang kekurangi fardunya, kekurangi semaya fardu yang ada. Kalau kita semaya fardu yang ada kekurangan, seperti sedikit, cedera kosong, kosong kita tak ada kosong, kosong ni kau tak ada kecek dah. Kira kosong ni lah semaya ni, boleh kita usaha, boleh gitu-gitu. Kata-kata dia, dah kosong-kosong hati kau lain, kosong-kosong hati kau lain. Nak sepenuh ke semaya kita kosong hati dak hati semaya fardu kita. Apa itulah kita semaya sunat rawatib kau dah nak kita tepeh ni. Nak jadi sepenuh. Pas tak labur lagu mana. Pas boleh. Tak ada orang nak kosong dah sejak ada takbir hingga siapa wisale. Penuh dengan kosong semaya dia. Tak ada orang. Takbir mak tu mari selalu dah. Allahu akbar. Sudah lembu terakhir air lagi tu. Setagi kena pergi situ. Setagi nak kena silap nasi pun tak ada. Dia duk kira cara oleh semaya tu kok pergi tu kok lepas ke mana-mana oleh hati kita. Ya setan punya kaluk kita ketika tu. Cuba kalau tak semaya, kaluk dah. Tak ada kaluk apa takbirnya mari ingat tu, mari ingat ni macam-macam. Sabitlah hadis bila salah seorang daripada kamu dia takbir ke semaya tu, dan bila takbir Allahu akbar setan mai suruh uzkuri kaza wa kaza. Cuba kita buat tengok. Dia malas semaya so ni memang ingat berlaku. Kadang-kadang benda hak tak ingat dia tu ingat le semaya. Kadang-kadang benda hak lupa dia ingat le semaya. Kita nak cari barang tahu temu. Takbir Allahu akbar. Sebentar aja. Lupa dah tak situ. Ingat dah. Cuba kita tengok. Kena dah Nabi duk royaknya. Bila takbir pak, setan masuk ingat tu ingat ni hal. Cuba kita tengok. Nak kosong lagu mana semaya kita? Tak ada kosong. Kalau kosong pun sikit-sikit. Kekurangi semaya kalau kita tak kosong ni. Nampak dah tu? Ada kekurangi. Kalau kita tawak sunat rawatib kata gak, nak tapu dengan apa tempat kekurangi tu. Kalau kain kau dah ya berubah. Tak mulai tengok dah. Tidaknya. Rawatib lah. Ia panggilnya dia boleh menepelkan kekurangan fardunya. Mana kekurangan fardu? Misalnya seperti sedikit cedera kosong dan lalai hati seseorang tu. Lai semaya ni hati lalai, tak ada ingat Tuhan, tak ada ingat kata kita untuk mengadap Tuhan, untuk sembah Tuhan, tak ada ingat kata kita untuk munajat dengan Tuhan. Hati kita duk girato dalam semaya. Ingat muka tu, ingat muka ni, duk kira muka tu, muka ni dalam semaya. Cuba kita tengok. Hati kekurangan semaya fardu lah kau tu. Buat jadi semaya fardu kita tu jadi kekurangan. Tidaknya. Kalau dia katanya dan kalau tak ada sunat, kalau kita tak mengerjakan sunat rawatib, nascaya dan fardu itu kita jat lebih tu fardu dua kali nampak tu. Nascaya fardu itu nak saja. Nascaya semaya fardu itu kekalah di dalam cedera dan rusaknya. Dan luputlah bagi kita kelebihan yang amat besar di sisi Tuhannya. Kalau kita tak semaya sunat rawatib ke? Semaya fardu kita lah ke mana? Tak cedera. Tak kurang. Tak rusak. Rusak bukan sampai tangan batal, tak itu ke? Kalau kita tak semaya sunat rawatib kata. Jadi luputlah bagi kita kelebihan yang amat besar di sisi Tuhan. Orang jaga semaya, orang wis guna semaya, orang ni kelebihan yang besar di situ. Kalau kita semaya kosong kosong ratib, tak ratib, hati kita lalai, tak sepenuh semaya kita, tak dapat kelebihan yang amat besar. Nak tapung betul tu, nak tepel betul tu. Betul lalai hati, betul tak kosong, nak tepel dengan gapo dia. Ni sunat rawatib ni. Dia dapat kelebihan tu. Rugilah kalau kata sunat rawatib ke. Itulah malah tu lah. Kalau fardu tu pun berteban.
Pada buat sunat rawatib. Allah, hati kita kira-kira tengok hati. 2 rakaat buat apa? Dah dulu 2 rakaat ke dia. Dia sunat rawatib ni ada qabliyah hak dulu, ba'diyah. Dia zuhur dia ada qabliyah, ba'diyah. Ada pun semaya isya dia ada sunat rawatib hak dulu je. Hak dia tak ada. Dan maghrib isya ada qabliyah, ada ba'diyah. Subuh dia ada hak dulu, hak dia tak ada. Kalau ada sunat rawatib hak ada dulu ke dia bila kita niat saja aku semaya sunat sunat zuhur 2 rakaat niat dulu. Kalau ada dulu dia. Kalau ke dia niat ke dia kata. Kalau tak sunat rawatib macam semaya sunat subuh, sunat asar, ya tak ada hak ke dia ke. Ya tak kena niat dulu dah tu. Aku semaya sunat subuh 2 rakaat. Aku semaya sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lama ke debuh qabliyah ke. Kalau debuh qabliyah tak sah tu. Debuh qabliyah maknanya ada hak dia. Hak dia tak ada. Habis tu alih debuh tu. Dia mana-mana buh. Hak niat qabliyah, niat ba'diyah, hak niat dulu, hak niat dia. Semaya sunat rawatib, semaya hak ada dulu dia. Hak dulu kita niat qabliyah dulu. Hak dia niat ba'diyah, niat dia. Hak tak ada dulu, hak tak ada dia, ada dulu je. Hak ni tak sunat niat, tak ada wajib niat qabliyah. Tidaknya. Lama ke aku semaya sunat subuh 2 rakaat dulu. Aku semaya sunat asar 2 rakaat dulu. Jangan niat lagu tu. Membawa pada tak sah semaya. Ni kita takut ni. Dia tak mengaji dia takut. Hati-hati. Semaya sunat subuh, aku semaya sunat subuh 2 rakaat. Aku semaya sunat asar 2 rakaat. Kena niat itu ya. Moga dia tak ada bak dia. Tak kena buh. Dia dulu tak ada kena buh dah. Kalau ada dulu ke dia, hak dulu kena buh dulu. Dia hak dia kena buh ke dia. Hati-hati. Habis. Hatilah nak katanya dia tepeh. Dia tapung. Dia tempat aku kurangi semaya fardun manuk, dia hak sunat rawatib lah mari tepeh tapung supaya semaya fardu kita tadi tu jadi sepenuh. Mogalah semaya fardu kita ya ada kurangi ke. Dia tak kosong, dia ada lalai hati. Hati kurangi berlaku tu. Kadang-kadang kita tinggal sunat sunat hai'ah. Itu menyebabkan semaya kita tak sepenuh tu. Apabila kita semaya sunat rawatib itulah boleh menepelkan kekurangan daripada semaya fardu kita saat itu. Tidak. Lagi pula dia katanya dan lagi adalah sunat labonyu. Dan lagi adalah sunat semaya sunat ni gak sunat rawatib ke sunat lain pun katakanlah dengan secara umum lah labonyu hak labo ni kita dak semaya hak sunat ni hak labo ni dia dah boleh labo dengan hak sunat ni ya hak fardu han itu ya sekadar tu ya fardu 5 waktu tu ya tak lebih semaya fardu ni tak lebih tak kurang. Tak lebih tak kurang. Duk 5 waktu tu tidaknya. Kalau gitu kita nak melebihkan, nak jadi labur ke, nak jadi tambah labur, kena nak buat hak sunat-sunat ni. Sebab itulah dia kata di sininya, sunat tu semaya sunat tu sebagai laburnya. Dan fardu, semaya fardu tu modanya, yakni kepala modah. Ia tasbih dengan menego. Supur dengan orang menego lah. Dia ada kepala modah, dia ada labu. Kali itu semaya fardu ni laksana kat kepala modah. Dia semaya fardu, dia tak ada rugi, dia tak ada labu. Klik modah. Intinya. Dan semaya sunat ni labu. Labu. Pak kalau kita kira kita menego, kita nak labu tak? Kita nak ngijar nak klik modah. Tak deh. Ni pun kebajikan amalan kebajikan ni pun semaya ni pun support tu lah tu sewe klik modah dan nak labo tapi itulah laksana gak hak sunat ni sebagai hak labo hak fardu tu sebagai kepala modah dan apa faedah dia katanya apa faedah apa guna orang bernego dengan tak ada labo dia bernego faedah apa
Nego-nego klik modal, letih saja yo. Tapi tak ada rugi. Nego-nego nak kelabur. Tak gitu ke? Oh, apa faedah, apa guna orang menego dengan tak ada labur. Tidaknya nak labur. Ni pun supaya itulah. Semaya fardu ni hak modal, kepala modal. Bahkan cara buat boleh modal, tak ada faedah mana nampak. Nak labur tak itu ke? Sampai tu kena buat hak sunat-sunat hati itu. Malah lah. Nya sekak situ bola dah tu. Tuhan suruh fastabiqul khairat, belobo-lobo lah kamu buat kebaikan. Dan buat suruh Tuhan suruh belobo-lobo. Berlomo-lomo, pakak berlomo-lomo. Kita tak ada ni hak ni. Dia hak ni hak perintah daripada Tuhan fastabiqul khairat. Apa tak? Itu dianya. Kerana fardu mesti dikerjakan dia kan fardu. Hak fardu ni mesti kita kena buat, tak buat berdosa. Hak ni hak kepala modal ni. Dan sunat itu untuk Tuhan tambah kasih dan redanya. Kita buat hak sunat ke, Tuhan kau tambah kasih, Tuhan kau tambah redha, kau tambah kasih, kau tambah kasih. Nawi Tuhan kasih ni. Nawi Tuhan banyak kasih kita ke, kena banyak kerja hak sunat-sunat. Tapi kena dok baca Quran, kena baca zikir, kena dok zikir, kena dok semaya sunat. Kena dok buat amalan tu, amalan ni wiri kena dok buat tu. Supaya apa? Kalau kita banyak buat hak ni, kita banyak selawat ke atas Nabi. Kalau kita banyak buat hak sunat ni, Tuhan kau tambah kasih, kau tambah kasih. Apa dak? Kau tambah redha, kau tambah redha. Apa dak? Apa kita nak jadi Tuhan kasih ni. Nak hidup le redha Tuhan ke. Kena banyaklah buat sunat-sunat ni. Napa dak? Tu kelabot nya. Napa dah tu? Hak sunat ni tepe hak fardu nanti. Kau tambah kekasih Tuhan. Kau tambah keredaan Tuhan. Habis tu labo segala-gala labo. Rugi tahu hak sunat ni rugi. Tapi gitulah deh. Awak fardu pun mujud dah kata awak langsung. Hingga dah kata kira. Tapi ni labo, kita fikir balik labo. Ni bekal. Tuhan suruh berubuk ni bekal akhirat ni. Bekal akhirat ni. Ni labur ni. Ni jadi banyak bekal kita ni. Kerana kita pergi di akhirat ni tak cukup bekal, susah kita. Susah kita. Kerana kita ni nak berjalan ni dalam musafir kita ni, berjalan ni yang jauh lagi kita nak pergi ni. Perlu pada bekal yang banyak. Kalau kita tak bekal banyak di sini kau susahlah perjalanan ni kita kau dah apa lagi ni. Nak pergi pada alam barzah lagi kita ni. Nak pergi pada alam mahsyar lagi kita duduk dalam akhirat tu. Beberapa ni beribu-ribu tahun lagi lah kita nak pergi dalam jalan ni lagi ke datang tu. Jauh lagi jalan ni kita ni. Beribu-ribu tahun. Duduk di pada mahsyar tu beribu tahun dah. Padahal kubur lagi ni jauh perjalanan ni. Tapi itulah perlu pada bekal yang banyak. Nak bekal jadi banyak dia kena hak sunat-sunat ni. Hak fardu tak ada. Supaya puasa bulan Ramadan ya hak fardu. Semaya 5 waktu ni ya fardu. Pahala pada tu saya puasa sunat, semaya sunat. Tak itu ya? Itu dianya. Nampak tu dah? Itu dianya. Dia katanya sunat itu untuk Tuhan bertambah kasih dan redanya. Bila Tuhan kau kasih, Tuhan kasih. Sampai itulah hak sunat-sunat ni dah. Membawa pada Tuhan ni kau tambah kasih, dia kau tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahu sunat kau deh, kau dah hak fardu je. Dia panggil tak ada tambah kasih Tuhan dak. Tambah tak dia panggil tak bertambah. Dekat kita dengan Tuhan dak. Ni bertambah dekat kita dengan Tuhan. Dan ni bertambah kita ni kasih Tuhan, ni bertambah keredaan Tuhan, kena buatlah hak sunat-sunat ni. Habis itu hati-hati dia. Sunat ni dia sebagai labur. Kau fardu tu sebagai kepala modal. Apa faedahnya dia katanya orang menego dengan tak ada labur. Kalau kita kira kat dia. Nak labur lah. Sampai itulah jangan dia tinggal hak sunat. Habis sekadar itulah dulu. Telah datang hadis maksudnya bahawasanya awal-awal amalan yang dihisabkan oleh Allah Ta'ala ialah semaya. Sekat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.